Kak Otter tengah buat apa? Oh, I tengah polish. Ini polish terusi kayu kecil. Ini dekor punya lah. Ayo. So, nampak? Saya baru nampak. polish. Wah, cantik. Ini apa produk? Ini Otter punya beeswax. Furniture polish. Dia water repellent, non-sticky, remove minor scratch. Macam scratch kecil-kecil punya. Sikit-sikit punya. You polish dia hilang tau. Itu kayu lah. Untuk kayu. Tengok. Jika you punya perabot, apa-apa warna pun tak ada masalah tau. Macam ni. Tengok sini. Saya pun boleh polish sini tau. Dia kasih dia punya warna naik balik je. Ya, macam satu firm protection lah. Betul. Satu protection dan sesiapa tak nak cat punya, itu kayu mahal ke, kayu punya barang tak nak cat, dia sudah kusam sikit. Bolehlah guna beeswax ni. Okay? Dia paste form lah beeswax. Okay? Minat? Minat boleh tekan beg kuning beli. Okay? Jangan lupa follow, like and share Otter. Bye bye.